ada orang tanya tau, orang narsistik ni boleh ke tahu aura seseorang tu? Jawapannya, ya, tapi bukan sebab dia ada kuasa magic. Narsistik ni ada macam satu insting yang tajam tau. Dia boleh baca vibe orang. Dia perhati bahasa badan orang, nada suara, muka korang. Dari situ dia boleh agak frekuensi kau tinggi ke, rendah ke, sama ada kau ni high value ke low value, sama ada kau kuat ataupun kau lemah. Kalau orang korang rendah, dia nampak kau mudah dipengaruhi tau. Dia akan guna tu untuk kontrol, manipulasi dan sedut emosi, tenaga emosi korang sampai kau rasa letihnya. Kalau korang kau tinggi, dia jadi macam trigger, teruja. Dia cuba nak jatuhkan kau dengan sindir, gaslighting atau buat korang ragu diri sendiri. So bukan sebab dia nampak warna aura tu, tapi sebab dia pandai scan kelemahan dalaman korang. Sebab dia ada satu yang korang ada. Kesimpulannya, lindungi getaran frekuensi badan korang. Lagi kuat korang jaga, lagi susahlah dia nak narsistik ni nak tembus dan racun hidup korang. Kalau korang punya masalah, cuba klik link bio untuk dapatkan kuis narsistik dan juga e-book saya.